Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke atas ilahi. Kerana apa? Kita dapat bernafas, dapat hidup pada hari ini, menikmati rutin-rutin seharian kita. Alhamdulillah ya Allah. Seperti tuan-tuan dan puan-puan lihat, saya wakil bagi Pondok Pengajian Al-Quran Al-Farahin. Kami menawarkan pembelajaran secara percuma. Di sana kami belajar Nahwu dan Saraf, Quran dan Tajwid, kitab fiqh dan tasawuf. Di sana kita dilatih bagaimana untuk berniaga, bagaimana untuk menternak. Segala kemahiran hidup kita dilatih di sana. Kimpalan besi, kulinari, semua diajar tanpa bayaran yuran, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pusat Pengajian Al-Quran Al-Farahin atau dikenali sebagai PAKAF terletak di Alam Ponso. Bagi menampung keperluan operasi serta melancarkan pembinaan dan penyediaan kemudahan untuk para pelajar, kami memerlukan sedikit sumbangan, infak, derma, wakaf, sumbangan bahan mentah serta sumbangan tetap bulanan. Segala wakaf, infak, derma yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan, ianya menjadi saham akhirat. Tidak akan berkurang harta bagi barang siapa yang bersedekah. Tidak akan jatuh miskin bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak ke jalan Allah. Malahan, ianya menyuburkan lagi sumber rezekinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sini ramai juga pelajar-pelajar yang dari golongan yang kurang berkemampuan. Kami membuka peluang, kami membuka madrasah ini, kami membuka pondok ini untuk membuka peluang kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk menimba ilmu fardu ain, untuk menimba ilmu agama. Ianya menjadi kewajipan bagi semua umat Islam. Dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, ianya menjadi pahala jariah. Ianya pahala yang akan mengalir setelah tuan-tuan dan puan meninggal dunia. Antara sumbangan-sumbangan yang diperlukan, sumbangan sumber makanan, keperluan makanan harian pelajar, utiliti dan kos pengurusan, bil air dan bil api. Ianya bagi menampung kos-kos tersebut, ia menampung kos yang sangat tinggi. Dengan bantuan tuan-tuan dan puan-puan, paling tidak ianya dapat meringankan sedikit beban. Di atas segala sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, ia paling tidak dapat memudahkan segala aktiviti PDPC para pelajar di pondok kami. Bagi rebutlah pahala, berinfak, pahala berpanjangan. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.